Okey, murid-murid. Jangan cuba buat apa-apa. Sila duduk dan jangan lari. Hari ini saya akan mengadakan spot check bersasar. Ha, kamu. Cikgu. Saya bukan cikgu. Saya pelatih PLKN. 1, 2, 3. Keluar, berdiri dekat depan. Tengok kamu, rambut. Oh, rambut bagus. Dah tak berapa nak ada. Ni, misain dengan janggut ni. Nanti cukur. Baik. Ha, yang lain, bagus. Ah, kamu pula. Oh, rambut style zaman sekarang, Ah, dah jumpa. Kenapa pakai selipar? Hujan cikgu, kasut saya basah. Alasan? Siapa suruh main hujan? Tak, saya tengah jemur tapi kasut tu saya tak sempat ambil. Tak ada. Jumpa cikgu di bilik disiplin. Faham? Faham cikgu? Kamu gelak. Kamu ni tak padan dengan nerd mukanya. Rambut macam apa ni? Nepal. Mana saya dah gunting cikgu tapi makin panjang. Menjawab. Alasan je semua tu. Kau ni datang sekolah bukan nak pergi tengok konsert. Ni, kenapa pakai selipar? Semalam saya pergi masjid kasut saya lah cikgu. Kamu ni ada je alasan sekarang saya nak check beg korang. Saya nak start dengan beg yang ni. Okey, ni beg siapa ni? Beg saya cikgu. Datang. Cepat. Buka, cikgu nak tengok. Uish. Kamu ni nak pergi sekolah ke nak pergi dobi? Ni baju mak saya tu dobi cikgu. Lepas balik sekolah. Yang tu beg saya cikgu. Buka. Kamu ni menjawab je kerja. Kamu tak boleh campur aduk sekolah dengan rumah. Okey, bagus. Bawa pergi beg kamu ni dekat depan. Okey, beg kedua. Beg warna hitam ni siapa punya? Kamu datang sini. Ya cikgu. Tak payahlah angkat tangan beg orang. Buka. Tak ada apa cikgu. Buka lah kalau tak ada apa. Tak payah takut. Poker kamu. Patutlah rambut tak ada. Pakai poker. Saya pakai masa nak tidur cikgu. Masa nak tidur pula. Tu rambut tak ada. Jangan pakai poker ni. Cikgu rampas yang ni. Ni apa ni? Adik saya punya cikgu. Dah adik punya letak kat rumah. Kenapa bawa? Tak pasal-pasal cikgu bagi adik cikgu pula. Cikgu rampas. Dah tak ada cikgu. Buku cikgu. Banyak masalah disiplin lah kau ni. Awak ikut saya pergi bilik disiplin sekejap lagi. Dah, pergi depan. Dua ni cikgu rampas. Beg terakhir. Warna hijau ni siapa punya? Saya. Ya cikgu. Okey, cepat. Tak ada apa cikgu? Tak ada apa, buka lah. Ini cikgu buku. Takkan buku je. Kamu ni nak ayam-ayamkan cikgu je. Apa kamu bawa ni? Kau ni nak pergi sekolah ke nak pergi UFC? Saya lepas habis sekolah, saya pergi training Muay Thai. Sekarang ni kan banyak event Muay Thai. Saya nak jadi fighter. Nak jadi fighter, sekolah rajin-rajin. Belajar bersungguh-sungguh biar berjaya dulu. Jadilah nak jadi fighter. Apa lagi bawa? Oh, anak orang kaya. Bawa telefon datang sekolah. Patutlah pelajaran tak masuk. Saya nak pergi Bluetooth video lepas habis sekolah. Lepas habis sekolah lah. Yang kau bawa dekat sekolah ni nak buat apa? Nak bagi cikgu free-free. Yang ni cikgu rampas.